Bagaimana cara memulakan simpanan emas? Ramai nak mula simpan emas tapi tak tahu nak mula dari mana. Sebenarnya langkahnya mudah dan praktikal. Nombor 1, tentukan matlamat simpanan. Nak simpan untuk apa? Kahwin, rumah, pendidikan atau masa depan. Bila ada tujuan, simpanan jadi lebih konsisten. Nombor 2, pilih platform atau syarikat emas yang sah dan telus. Pastikan syarikat berdaftar, patuh syariah dan ada rekod kukuh. Contohnya Public Gold yang ada kemudahan akaun simpanan emas GAP. Nombor 3, mulakan dengan modal yang kecil. Tak perlu tunggu kaya baru simpan emas. Sekarang boleh mula RM100 sahaja. Yang penting mula, bukan tunggu. Yang keempat, kumpul sedikit demi sedikit. Disiplinkan diri beli emas secara berkala, contohnya setiap bulan beli 1 gram. Lama-lama akan jadi tabungan yang besar. Nombor 5, fizikalkan bila dah cukup berat. Bila simpanan dah cukup, tukar kepada emas fizikal, jongkong atau dinar untuk simpanan sebenar. Kesimpulannya, nak mula simpan emas tak susah. Yang penting ilmu, platform yang betul dan disiplin. Kerana emas bukan tentang cepat kaya tapi kaya dengan cara yang selamat dan berharga. Jom saya bantu daftar akaun Public Gold percuma. Tekan big biru sekarang.